Asalnya lelaki ni seorang yang bertanggungjawab dan penyayang. Tapi disebabkan cinta isteri dia ni bertukar menjadi songsang, isteri dia cintakan perempuan lain, dia mula hilang arah. Dari seorang suami dan ayah yang baik, akhirnya dia jugalah yang membunuh ahli keluarga dia sendiri. So guys, hari ni Nina akan cerita satu lagi kisah yang cukup mengerikan, iaitu tentang keluarga Keller. Pada tahun 1995 dulu, Kansas telah luluskan satu undang-undang yang mengatakan mana-mana pesalah yang melakukan perbuatan terancam, pesalah tu tak boleh salahkan penyakit mental sebagai alasan tak tahu nak bezakan yang mana baik ataupun jahat. Undang-undang tu wujud sebab banyak sangat pesalah gunakan alasan mental tak sihat untuk kurangkan hukuman. So samalah macam kes yang Nina nak cerita kat korang kejap lagi. Ketua keluarga Keller yang membunuh ahli keluarga dia tadi ni bagi alasan yang sama kepada hakim. Padahal dulu dia dianggap suami dan ayah yang penyayang dan waras. Bila dah kena tangkap, dia cakap dia tak sihat, ada penyakit mental dan tak boleh kawal diri. Tapi semua tu proper je sebab lepas tu dia disahkan waras. Untuk kisah kali ni pula berkait rapat dengan rasa cemburu dan rasa nak balas dendam. So, James Craig Keller lahir pada tahun 1963 di Texas. Isteri dia pula Karen Keller lahir 2 tahun kemudian juga di bandar yang sama James ni lahir. Diorang berjumpa pada awal 1980-an semasa diorang study dekat University Texas. Masa tu James tengah habiskan study dalam bidang kejuruteraan, manakala Karen ni pula baru tahun pertama dalam bidang kemanusiaan. Masa awal percintaan semuanya nampak sempurna dan indah. James pelajar yang sangat rajin, pandai, berbakat dan dia memang top dalam bidang kejuruteraan. Sampailah hujung tahun 1980-an tu, diorang berdua pun dah habis study dan diorang pun buat keputusan nak berkahwin. Majlis diorang masa tu simple je, cuma family dan rakan terdekat je yang datang. Walaupun simple dan sederhana, diorang tetap rasa bahagia. Pada tahun 1991, lahirlah anak sulung diorang yang bernama Emily. 2 tahun kemudian, Lauren pun dilahirkan. Kehidupan diorang pada masa tu selesa dan diorang tinggal di sebuah rumah yang kecil tapi menyenangkan. Sampailah pada tahun 1999, Karen mengandung anak ketiga diorang. Masa ni James telah ditawarkan bekerja di sebuah syarikat yang lebih besar dan stabil. Dan pada masa itulah anak lelaki diorang yang bernama Sean pun lahir. Selepas 2 anak perempuan, akhirnya diorang pun dapatlah seorang anak lelaki. James memang sayang sangat dengan Sean. So dengan income yang lebih besar dan stabil, James pun telah beli sebuah rumah yang lebih besar di kawasan high class. Masa tu kehidupan diorang di tahap yang selesa dan senang. Ada rumah besar dan juga sebuah kereta. Karen pula jadi suri rumah sepenuh masa, manakala James jadi pencari nafkah utama untuk keluarga. Emily dengan Lauren pula sangat berbakat dalam sukan dan juga muzik. Dan diorang ni selalu masuk pertandingan tau. Emily ni seorang pelajar yang cemerlang dan dia juga telah diterima masuk ke kolej yang berprestij. Manakala Lauren ni pula sama pandai macam kakak dia. Dia ni selalulah skor straight A semasa study. Cita-cita dia pada masa tu dia nak cebur dalam bidang muzik. Manakala ada diorang Sean masa tu masih lagi kecil dan suka belajar benda yang baru. Dia sangat rapat dengan family dia. James pula memang tak pernah abaikan kebajikan anak-anak dia. Semua keperluan anak-anak dia akan penuhi asalkan anak-anak dia ni dapat membesar dengan baik. Sepanjang Karen menjadi housewife, dia juga cuba berusaha menjadi yang terbaik. Dia jaga anak-anak dan pada masa yang sama dia akan sediakan makanan yang sedap-sedap untuk family dia. Dan kalau korang nak tahu, keluarga diorang ni sangat aktif dalam komuniti. Pendek kata, keluarga diorang ni memang keluarga yang sempurna. Tak ada langsung cacat celah. Suami kerja elok, anak-anak pandai dan si ibu pula penyayang dan bertanggungjawab. Tapi itu apa yang orang luar nampak. Di sebalik tu hanya keluarga ni je yang tahu. Pada tahun 2007, Karen ni telah meluah dekat adik dia yang bernama Linda. Dia cakap yang sekarang ni mental dia memang tengah breakdown. Dia cerita suami dia telah kawal dia selama bertahun-tahun dan benda ni makin lama jadi semakin teruk. James nak semuanya dicatat tau. Bukan setakat belanja besar rumah je, even belanja kecil macam beli barang dapur pun dia kena catat semua kos tu. Lepas tu Karen kena serahkan resip pembelian dekat James and then record transaksi bank dan juga report dekat James dekat mana dia berada pada hari tu. Dia kena report benda tu setiap hari semasa James bekerja dan tak ada dekat rumah. Dan seluruh hidup keluarga ni, diorang semua kena ikut jadual yang ditetapkan oleh James. Bila James balik kerja, anak-anak dengan isteri ni mesti kena sambut dia. Lepas tu, waktu tidur, waktu bangun, even waktu makan pun semua kena ikut masa yang ditetapkan oleh James. Even hubungan suami isteri pun kena ikut jadual James guys. Pendek kata, semua dalam rumah ni telah dijadualkan dan ada undang-undang. So benda ni lah yang membuatkan Karen makin lama jadi makin tak tahan. Hidup dia rasa macam sangat dikawal dan dia tak boleh nak buat sesuka hati. Dan benda
benda ni pula membuatkan James ni jadi semakin menjadi-jadi. Dia makin demand, makin pentingkan diri dan setiap benda yang Karen buat kena ikut masa James. So Karen ni rasa dia macam hamba dan bukan isteri James lagi. Dia rasa dia dah tak ada masa untuk diri sendiri, melainkan kena jalankan tanggungjawab dan arahan dari James. Jadi Karen ni pun cubalah ikut semua arahan dari James dengan harapan James ni akan longgarlah kawalan dan dorang boleh hidup macam dulu lagi. Tapi lain pula yang jadi bila James ni semakin enjoy sebab dia rasa berkuasa dan semua orang dalam rumah ikut cakap dia. Lepas Linda dah dengar luahan dari kakak dia ni kan, of course lah dia pun terasa juga. Selama ni dia nampak abang ipar dia seorang lelaki yang baik dan boleh dijadikan contoh. Tapi rupa-rupanya dalam diam lelaki tu jadi diktator dalam keluarga dia sendiri. Pada masa yang sama Karen tak nak hancurkan keluarga dia. Dia dengan anak-anak memang bergantung kewangan James sepenuhnya. So Karen pun buatlah keputusan untuk bekerja supaya dia ada pendapatan sendiri. Walaupun Karen pada masa tu dah agak berusia, dia dah ada 3 orang anak, tapi fizikal dia ni sebenarnya masih lagi power. Dia jaga pemakaian, diet dan jogging setiap hari. Dalam diam-diam tanpa pengetahuan James, Karen pun telah daftar masuk kelab fitness. So biasanya dia akan habiskan masa beberapa jam dekat sini setiap hari. Bagi Karen, gym ni adalah tempat dia me time dan tempat dia hilangkan stres. So bila James keluar pergi kerja kan, Karen pun akan pergi kerja. Sepanjang dia jadi ahli kelab gym tu, James memang tak tahu apa-apa langsung. Tak lama lepas tu, pengurus gym ni perasan kehadiran Karen dan dia pun offer lah peluang untuk jadi fitness instructor. Masa ni Karen memang dah excited sangat sebab dia akan ada income sendiri dan pada masa yang sama dia akan enjoy buat apa yang dia suka. Tak lama kemudian, James pun dapat tahulah pasal aktiviti gym Karen. Awal tu Karen ingat James akan marah dia, tapi tak pun. James nampak macam lega sikit sebab mungkin Karen dah ada income dia sendiri. Tapi dia ada bagi 3 syarat dekat Karen kalau Karen ni memang nak bekerja. Syarat yang pertama dia bagi, Karen mesti ada dekat rumah bila dia balik kerja. Dan syarat yang kedua, Karen kena masak macam biasa. Dan syarat yang terakhir, Karen tak boleh kacau jadual intim dorang. So Karen ni pun setujulah sebab dia rasa syarat tu tak berat mana pun. Even selama ni memang itulah tugas dia dalam rumah. Jadi akhirnya Karen pun dibenarkan bekerja. Tak lama lepas tu ada seorang tenaga pengajar baru muncul dekat gym. Nama dia Sonny Rice. Diorang berdua cepat sangat rapat dan akhirnya diorang jadi bestie. Bagi Karen, persahabatan diorang berdua ni sangat bermakna untuk dia sebab Karen memang tak ramai kawan. Selama ni dia banyak menghabiskan masa dia hanya untuk keluarga. So Sonny lah tempat dia bercerita hari-hari. Kadang-kadang ada masa diorang ni bekerja sama-sama. Kadang-kadang diorang keluar jalan-jalan, minum kopi dan kadang-kadang diorang akan berbual pasal kehidupan diorang. Korang nak tahu tak apa yang jadi lepas tu? Disebabkan hubungan persahabatan ni terlalu deep, masing-masing telah menyimpan perasaan lebih dari seorang kawan. Agak lama jugalah diorang simpan rasa gelap ni dari pengetahuan orang lain. Lama-lama Karen dah tak boleh simpan benda ni dan dia decide nak beritahu dekat James. Berbulan-bulan dia fikir macam manalah cara aku nak cakap dekat James ni. Sampailah satu masa tu dia confess semuanya dekat James. James agak terkejut dan terkedu tapi dia tak mengamuk. Esok pagi tu dia bagi syarat dekat Karen. Dia cakap dia tak kisah hubungan Karen dengan Sonny asalkan dia boleh join sekali. Karen sampai speechless, tak tahu nak jawab macam mana. Lepas tu James pun mula berubah dan dia mengurat Sonny ni pula. Dia hantar bunga dan kadang-kadang dia bagi small gift. Awal tu Sonny dengan Karen setuju macam okey lah kan, tapi lama-lama diorang jadi tak selesa. Diorang rasa yang James ni sengaja nak take control ke atas diorang berdua. So hubungan pelik segitiga tu pun akhirnya tak bertahan lama. Masa ni James sedar yang dia dah tak diterima lagi dalam hubungan diorang bertiga. Dia rasa sangat terhina dan marah. Lepas tu dia suruh Karen jangan jumpa Sonny lagi. Kali ni Karen tertekan sangat sebab dia terlalu mencintai Sonny. So disebabkan tekanan ni, akhirnya Karen pun buatlah keputusan untuk berpisah dengan James. Berbulan-bulan diorang ni bergaduh, bertengkar dan perbincangan diorang ni macam tak ada kesudahan. Akhirnya James pun buatlah keputusan untuk pindah ke negeri yang lain. So diorang semua akan pindah dan keluarga diorang dapat diselamatkan. Masa ni James pun dah mula cari kerja baru dan hantar resume ke sana sini. Tak lama kemudian dia pun dapatlah jawatan besar sebagai director dekat sebuah syarikat besar di Missouri. James yakin bila diorang dah pindah nanti Karen akan berjauhan dengan Sonny dan semuanya akan back to normal. So diorang pun mula berpindah pada tahun 2008. Masa tu semuanya agak susah, anak-anak pun kena tukar sekolah dan semuanya kena sesuaikan diri di tempat yang baru. Pada masa ni gaji James dah 2 kali ganda dari gaji dia sebelum ni dan hidup diorang memang di tahap selesa sangat-sangat. So bila dah dekat tempat baru ni, James rasa dia dah berjaya hapuskan Sonny dari kehidupan Karen. Tapi dia silap besar tau sebab Karen dengan Sonny terus berhubung tanpa pengetahuan James. Kadang-kadang diorang call, message dan kadang-kadang diorang akan berjumpa secara sembunyi-sembunyi. Pada masa tu Karen rasa yang dia dah tak boleh hidup dengan James lagi dah. Dia rasa perkahwinan diorang ni dah tak boleh diselamatkan lagi sebab dia dah tak sayang dan cintakan James. Pertemuan Sonny dengan Karen berterusan sampailah pada Disember 2008. Pada malam tahun baru,
James dengan anak-anak dan isteri dia pun baliklah ke kampung untuk berjumpa dengan family. Sony pun ada dekat sana. Awal-awal tu Sony dengan Karen ni masih lagi jaga jarak tau. Diorang just bagi salam, senyum-senyum and then adalah borak-borak sikit. Tapi bila majlis semakin meriah, ditambah pula dengan arak, so diorang dah mula lupa diri. Dua-dua dah tak boleh nak berenggang. Diorang berpegangan tangan, bermanja-manja dan ada tetamu yang nampak diorang ni kiss. Masa ni James dah tak boleh nak simpan marah dia lagi dah. Dia terus mengamuk dekat situ. Karen bukan je curang dengan dia, tapi dia dah buat James malu depan jiran-jiran, kawan-kawan dan juga family. Dia malu yang teramat sangat sebab semua orang nampak hubungan songsang isteri dia secara live. James tak tunggu lama, dia terus buat kecoh dekat situ. Dia tengking Karen dan Sony depan tetamu. Dalam keadaan yang marah yang teramat tu kan, dia tarik isteri dia ni keluar dari sana. Masa ni lah dia genggam kuat-kuat bahu isteri dia dan dia goyang-goyangkan sampai baju Karen ni terkoyak. Lepas tu dia tumbuk muka Karen sampailah Karen ni jatuh dan kepala dia terhentak kuat. Bila diorang dah balik rumah, pergaduhan masih lagi tak stop. Beberapa hari kemudian Karen cakap yang dia nak bercerai. Dia terus filekan penceraian dan tuntut hak penjagaan anak-anak. Mula-mula tu James merayu dan minta satu lagi peluang. Dia cakap tolonglah fikir demi anak-anak kita. Tapi Karen ni tetap dengan keputusan dia dan akhirnya dia pun filekan penceraian. Lepas tu James pun call lah kawan-kawan dan juga family dia untuk minta tolong diorang ni pujuk Karen. Dia nak Karen ni balik dekat dia. Tapi Karen masa tu dia memang dah nekat dah. Dia takkan balik kepada James sebab dia dah pilih Sony. Even selama dia kahwin dengan James pun dia tak bahagia. Kemudian pada awal musim bunga tahun 2009, diorang berdua bergaduh lagi. Masa tu diorang ni masih tinggal sebumbung walaupun tengah tunggu tarikh penceraian. So setelah sekian lama tak kena pukul, kali ni James pukul Karen buat kali kedua. Karen pun terus buat report polis dan James pun kena tangkap. Masa dekat balai ni James pun pusinglah cerita. Dia cakap yang Karen histeria dan dia cuma nak peluk je sebab nak tenangkan Karen. So polis pun percayalah dengan cerita James tu. Lepas dari kejadian tu, Karen memang dah tak tunggu penceraian dia selesai. Dia terus angkut anak-anak dia ni keluar dari rumah. Bila James tahu yang family dia nak keluar dari rumah, dia memang mengamuk lah. Nak pula anak-anak perempuan dia ni pilih untuk menyebelahi mak diorang. Anak-anak perempuan dia cakap ini pertama kali diorang nampak yang mak diorang bahagia bila dengan Sony. So mau tak naik hantu si James ni. James memang terasa sangat-sangat dengan anak-anak perempuan dia. So dia pun tak bercakap dengan Emily dan Lauren. Dia hanya call anak dia yang Sean tu je dan dia akan ambil Sean pada hujung minggu. Dia buat dua anak perempuan dia ni macam langsung tak pernah wujud. Sementara proses bercerai tengah berjalan ni kan, James harap sangat yang Karen akan kembali dekat dia. Tapi perangai kontrol dia semakin menjadi-jadi sampai dia mula follow Karen. Dia park kereta dia dekat dengan rumah Karen dan tengok dari jauh. Lepas tu dia follow Karen dengan kereta sewa supaya Karen ni tak perasan. Even dia ada pasang tau CCTV tersembunyi dalam rumah Karen semasa Karen ni tak ada dekat rumah. So nak buat sembunyikan perlukan masa dan juga tenaga, betul tak? So James ni dia mula ambil cuti dan dia tipu cakap yang dia sakit. Lama-lama dia mula ponteng kerja tanpa alasan kukuh dan akhirnya dia pun kena buang kerja. Jadi bila dah tak ada pendapatan ni, James pun terpaksa pindah dan tinggal dengan parents dia sebab dia dah tak mampu nak bayar di rumah lagi. Tapi yang untungnya sekarang ni dia dah free dan ada banyak masa terluang. So bolehlah dia scoring Karen ni setiap hari. Makin lama Karen perasan tahu apa yang James ni buat. So dia pun filekanlah restraining order untuk James. Dan ini bermaksud James memang tak boleh datang dekat dengan dia. Pada November 2009, beberapa hari sebelum Thanksgiving, Karen bawa anak-anak dia melawat nenek diorang yang bernama Dorothy yang berusia 89 tahun. Dan pada malam 29 November, polis telah terima panggilan kecemasan tentang sebuah kereta truk yang mencurigakan dan bunyi tembakan. Jiran Dorothy nampak ada sebuah truk kecil berhenti dekat depan rumah Dorothy. Lepas tu ada seorang lelaki turun dan masuk ke dalam rumah. Tak lama lepas tu jiran dia terdengar bunyi jeritan dan juga tembakan. Kemudian lelaki tu keluar dari rumah, masuk ke dalam kereta truk dan pecut pergi. Jiran-jiran dia memang tak berani nak datang dekat sebab dia risau kalau lelaki tu masih ada senjata. So bila polis dah sampai dekat sana, ada seorang budak lelaki umur 10 tahun berlari keluar dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Budak lelaki tu adalah Sean. Masa tu dia dah nangis teresak-esak dan tak boleh nak explain apa yang jadi dekat family dia. So polis pun masuklah ke dalam rumah. Dekat depan pintu ada Dorothy. Dia dah terbaring berlumuran darah dan masih lagi bernyawa walaupun dia dah kena tembak 2 kali. Manakala dekat dapur, polis jumpa mayat Karen. Dia ditembak dekat dada dan dekat kepala dia pula ditembak dengan jarak yang dekat. Maksudnya dia ditembak 2 kali juga. Dekat ruang tamu pula, polis jumpa mayat anak sulung dorang iaitu Emily yang berusia 18 tahun masa tu. Mayat dia tersepit di antara dinding dan juga sofa. Dari keadaan dia tu kan, dia cuba lari, cuba nak sembunyi dari ayah dia, tapi ayah dia dapat dia juga. Dia ditembak 2 kali juga dari
dari jarak yang dekat. Manakala anak kedua orang Lauren tadi ditemui di tingkat atas dalam bilik tidur. Dia juga terbaring dan berlumuran dengan darah dia sendiri. Masa dia dijumpai itu kan, dia masih hidup tapi keadaan dia sangat-sangat lemah. Dia sempat minta untuk diselamatkan dan berulang-ulang kali dicakap Daddy yang buat. Kemudian Dorothy dan Lauren pun terus dikejar ke ICU tapi kedua-duanya tak dapat diselamatkan. Lauren meninggal pada 1 Disember akibat pendarahan dalaman dan kecederaan yang teruk. Manakala Dorothy meninggal selepas beberapa jam kemudian pada hari yang sama. Keadaan Sean pula pada masa itu sangatlah menyedihkan sebab dia dalam keadaan yang trauma teruk. So psikologis ni kena rawat dia dan pada masa yang sama dia kena bagi juga keterangan dekat polis. Jadi Sean cerita pada malam tu mak dia ni tengah masak dekat dapur dan dia pun pergilah dekat mak dia sebab dia nak minta pie. Tiba-tiba pintu belakang rumah ni dipecahkan dan James telah muncul pegang senapang. Tanpa cakap apa-apa, James terus tembak Karen. Lepas tu dia melangkah lebih dekat lagi dan dia tembak sekali lagi. Masa tu Sean dah terkaku dekat situ beberapa saat. Lepas tu James pun tengok ke arah anak dia Sean tadi tu tapi dia tak buat apa-apa, dia tak acuh senapang, dia just tengok je. Tak lama lepas tu Sean ni pun teruslah lari keluar melalui pintu belakang. Dia cuba nak berlari pergi ke pintu depan sebab nak bagi amaran dekat nenek dan juga kakak-kakak dia. Tapi dia baru je sampai dekat depan pintu, dia dah dengar beberapa das tembakan. So dia dah jadi takut nak masuk. Dia pun teruslah berlari dan bersembunyi dekat stor kecil yang ada dekat luar rumah. Masa tu dia dengar lagi banyak bunyi tembakan dari dalam rumah. Dia memang menggigil-gigil masa menyurut tu sebab dia takut ayah dia cari dia pula. Lepas polis dapat tahu siapa suspek, diorang pun isytiharkan yang James ni jadi buruan polis dan dia berbahaya. Ada saksi yang nampak truk James ni, diorang pun report dekat polis. Diorang cakap, "Tuan, saya ada nampak kereta truk ni bawa laju dekat sini. Cara orang tu drive memang sangat mencurigakan dan dia menghadap ke arah sekian-sekian." So berdasarkan maklumat tu, polis pun dapatlah trace dia. Polis jumpa truk tu dekat kawasan hutan dan jalan yang sunyi. Dia tinggalkan kereta dia dekat situ. Dalam truk tu juga, polis telah jumpa senapang dan juga peluru dekat seat belakang. Dekat tempat duduk pemandu pula ada ubat-ubat kemurungan dan juga keresahan. Esoknya, polis dapat kejar dan tangkap James. Masa James kena tangkap tu, dia langsung tak melawan. Dia punya riak muka tu macam keliru dan dia agak takut. Masa tu dia mengaku dekat polis yang dia dah buat sesuatu yang buruk. Bila dah sampai dekat balai, James ni mengaku semuanya tanpa tapis. Dia cerita macam mana Karen curang dengan dia dan macam mana Karen dan Sony malukan dia depan orang ramai. Dia cerita semuanya A to Z dekat polis. Dia nangis-nangis dan dia cakap dia sendiri pun tak faham kenapa dia buat semua macam ni dekat family dia. Bagi dia, semua orang dah khianati dia, termasuklah anak-anak perempuan dia. So, perbicaraan dia bermula pada Disember 2010. Atas nasihat peguam dia, James tarik balik pengakuan awal-awal dia dulu tau. Dia cakap pada masa tu dia ada masalah mental, keadaan tak stabil dan dia gila sementara. Sebenarnya itu adalah satu-satunya cara ataupun alasan untuk bebas dari hukuman mati sebab dia dah bunuh 4 orang. Peguam dia pun cuba yakinkan mahkamah yang James memang ada masalah mental teruk selepas isteri dia tinggalkan dia. Lepas tu anak-anak dia pula bela mak diorang dan kemudian dia hilang kerja. Semua tu menyebabkan James ni hilang kawalan dan masa dia bunuh diorang semua ni dia tak waras. Dia tak sedar apa yang dia buat. Dan kalau korang nak tahu, sebelum tahun 1995 tu, undang-undang benarkan pesalah guna alasan tak waras untuk kurangkan hukuman. Tapi selepas dari itu, Kansas dah mansuhkan hukuman tu sebab tak valid lagi. Dan pada masa yang sama, pendakwa tak jumpa bukti yang James ni gila. Yang diorang nampak, James ni memang merancang dengan sangat teliti. Dia beli senjata dan peluru lebih awal sebelum dia ke rumah Dorothy. Dia memang tahu semua ahli keluarga dia ada dekat sana. Lepas tu, dia tembak mangsa-mangsa ni semuanya 2 kali sebab nak make sure yang diorang ni tak ada peluang hidup. Tapi yang peliknya dekat sini, dia tak tembak Sean ataupun anak bongsu dia. Dibiarkan budak tu lari, selamatkan diri. Maybe Sean ni anak kesayangan dia masih lagi kecil dan dia tak membela mak dia. Mungkin macam itulah. So, pada Ogos 2011, James didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Jadi sekarang ni dikatakan dia masih lagi hidup dan ada dalam penjara. Sean pula telah dijaga secara rasmi oleh nenek sebelah ibu dia. Sekarang ni dia dah dewasa, dah habis study dan sekarang bekerja di Kansas. Jadi guys, itulah kisah tragis sebuah keluarga yang berakhir kerana dendam yang tak mampu dikawal. Asalnya sebuah keluarga yang nampak sempurna tapi berakhir dengan tragedi. Walau apa pun alasannya, membunuh bukanlah satu jalan penyelesaian yang terbaik. Benci macam mana pun kita dengan orang tu, bermasalah macam mana pun orang tu dengan kita, bunuh bukan jalan dia. So terima kasih sebab sudi tengok video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe supaya tak terlepas dengan episod crime yang akan datang. Kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga hati. Bye bye. Assalamualaikum.